Hari ini saya nak share dengan korang satu setup candle Jepun yang korang boleh gunakan sampai bulan puasa dan juga sampai hari raya. Alright? Kalau korang nak shopping raya tahun ni dekat KLCC, korang follow setup ni. Alright? So, benda macam ni. So, korang pergi dekat 1 hour. So, 1 hour kalau korang tengok moving average 50, ada terbentuk candle Jepun. Tak, candle Jepun ni macam mana? Dia macam ni. Okay, candle Jepun. Kalau dekat sini korang nampak, sini ada buy engulfing. Candle Jepun dekat sini. Berhampiran dekat line dekat sini. Okay, moving average dekat sini. Itu tanda-tanda di mana price nak fly. Okay, sebab apa? Buyers sekarang adalah buyers buy. So, nampak dekat sini. Nampak satu candle Jepun dekat sini. Nampak sini candle buy engulfing. Nampak sini korang terus senjut saja buy. Korang juga boleh turun kepada M30. Dekat sini kalau korang nampak ada candle Jepun melepasi EMA 50 ni, korang buy saja. So macam dekat sini. Korang nampak dekat sini. Sini ada Morningstar guys. Ini Morningstar, nampak? So Morningstar ni bila dia keluar saja korang buy saja dan korang tengok dekat sini Morningstar berapa dia pergi dekat sini. Sini saja 400 dan kemudian dia terus fly dekat sini, korang tengok. Korang tengok dia terus fly dekat sini 1800. So sini juga korang boleh nampak dekat sini. Sini juga ada Morningstar dekat M30 ni. Masya-Allah ni, nampak tu. Dia keluar saja daripada landasan EMA 50 ni dan terus dia fly dekat sini, itu dia 1700. Korang juga boleh pergi kepada M15. Tengok pada M15 dekat sini, apa ada candle Jepun dekat sini. Dan korang tengok dekat sini, candle Jepun dekat sini, apabila dia keluar sahaja dekat EMA 50 dekat sini, dia bagi satu Morningstar dekat sini. Sini korang boleh enjoy buy. Nampak ni berapa dia pergi dekat sini. Sini saja 200 pip dia pergi. Dan dekat sini, terbentuk lagi satu Morningstar guys. Nampak tu dekat sini. So dekat sini korang nampak, dia keluar sahaja. Dekat sini sahaja dia 200 pip. Dia turun balik, touch balik dekat moving average 50 ni. Dan terus dia fly. Korang tengok berapa dia fly guys dekat sini. Zoom dekat sini 1600. Okay. Itu saja yang saya nak share dengan korang. So kalau korang nak belajar lagi pasal moving average candle Jepun, kalau korang nak belajar lagi pasal candle Jepun dan setup candle Jepun, link ada dekat atas, korang klik sekarang.